Ini hari Parlimen Sungai Petani ni tunggai ya, sekok dia ya, menang. Link semua habis. 14 di Kedah ni habis semua. Perikatan Nasional sapu habis. Tinggal dia yang tunggai satu menang. Jadi ini hari, dia bukan ada istilah sombong tak sombong, MMK cabut oi. Ini hari Sanusi sembang depan jentera dia, depan orang dia, depan parti dia, orang-orang parti dia. Jadi takkan nak sembang, kita akan kalah di Parlimen Sungai Petani. Kita tak akan rampas Parlimen Sungai Petani. Ini bukan istilah sombong MK. Ini istilah tiupkan semangat untuk jentera turun buat kerja. Nak rampas. Ni Parlimen satu ni dah menang dekat Taufik tu. Kan? Jadi ni hari PMN kata apa? Naga pun sanggup lawan. Adakah itu sombong? Adakah itu sombong? Kan kita nak tanya hang. Ini kempen. Ini adalah Perhimpunan Jentera Pilihan Raya. Hang tak boleh sembang macam darai. Hang kena sembang kuat. Sembang volume. Kena bagi semangat. Ini hari aku nak tanya hang satu MK cabut. Kenapa hang beria sangat? Nak calon muda juga di Sungai Petani. Hang sampai kata kami orang Sungai Petani nak calon muda di Sungai Petani ni. Hang orang Sungai Petani ke?